Barang-barang baby serendah RM5 je. Pesta jualan gudang dah bertapak dekat Kid Mall Melaka. Dari 27 November hingga 7 Disember ni, banyak tau barangan yang murah-murah. Ada macam-macam pilihan sabun anakku yang bestnya rambang tau mata sebab harga murah-murah tau. Untuk mami pergi dekat luar sana, nak cari barangan baby persediaan awal, datang je dekat sini. Tisu basah ni beli 3 baru RM10. Akak Jemla ni memang pantang tau tengok barang baby. Tengok botol susu pun banyak dekat sini. Untuk mak-mak yang suka shopping online tu, apa kata korang datang je dekat Kid Mall ni. Boleh tengok depan-depan. Harga-harga dekat sini pun jauh lebih murah tau. Kelengkapan barang baby semua lengkap. Tengok dekat bahagian baju dia, geram je akak Jemla tengok. Ada 3 RM20, selai RM10, ada yang RM15. Macam-macam lah. So mak-mak dekat luar sana yang tengok video akak Jemla ni, korang pujuk lah husband korang. Sekarang kan dah gaji. Sementara stok masih banyak ni, korang serbu cepat-cepat. Confirm korang tak akan menyesal. Lagi satu, mainan pun banyak. Sementara harga tengah sale ni, apa kata korang bawa je anak-anak pilih mainan yang diorang nak. Hujung minggu ni jangan lupa tau serbu je dekat pesta gudang anakku ni dekat Kid Mall Melaka. Okay, bye. Assalamualaikum.